Bila mengembara ni banyak mengajar aku tentang siapa diri ni sebenarnya. Aku keluar tanpa nama, tanpa pangkat, tanpa status. Tak ada harta benda yang dibanggakan pun. Yang ada cuma diri aku sendiri. Dekat situ aku belajar untuk jujur dengan diri. Rasa diri ni kecil, rasa kerdil bila berada di tempat orang. Bila lihat dunia luar, baru sedar aku ni sebenarnya tak sekesal mana. Dan perjalanan inilah yang perlahan-lahan mendidik jiwa aku. Assalamualaikum geng, good morning dan welcome back to my channel. Dan hari ni aku akan ke Mersing. So aku kat rumah kawan aku. So pagi ni kita orang prepare lah macam-macam. Alhamdulillah semuanya okey je. Untuk masa ni motor pun okey. Mungkin dah hari esok kita akan servis lah. Dah dekat 800 km dah kita bawa motor ni. So yelah, helmet semua okey lagi. Ni barang pun dah prepare, tengah packing sikit. So tu pagi-pagi, rutin setiap pagi mesti kena buat itulah. Kalau tak ada kita orang akan orang cakap tak prepare apa-apa, nanti macam rushing sikit lah. Banyak rushing nanti sebab barang nak kemas, tak tahu barang kat mana, nak letak kat mana. So inilah kita orang punya rutin pagi hari ni. So stay tune guys untuk video hari ni, tengok sampai habis. Let's go. Okay. Nanti ada apa aku Roger kalau kat JB lagi. Boleh. So harap semua selamat sebab motor relax. Relax je ni. Tak ada racing-racing. Betul? Okay, let's go. Cuaca pun bagus. Okay guys, selamat kembali ke channel aku macam biasa. Perjalanan nak ke Mersing dalam 70 km. Aku ke Desaru dulu. 70 km dekat 59 minit. So nak ke sana dulu cari pantai. Area Desaru. So ni masih dekat JB. Baru je keluar dari rumah Sufi, kawan aku. So ni teruslah ke Desaru. Cerita dia, aku Ahad sebelum ni aku ke Batam sekejap, ada urusan untuk renew ataupun reset visa Nawir. So sekejap je kat Batam, dapatlah tengok masjid dekat area Batam tu. Tak ada apa pun, lepas tu terus je balik ke Johor. So alhamdulillah urusan semua dah settle, satu-satu masalah kita dah settle. So kali ni nak terus fokus perjalanan kita orang, ride kita orang, ambil balik momentum tu untuk dapat feel ride tu balik lah. Okay, bismillah. Kita ke Desaru dulu sebelum ke Mersing. Untuk hari ni kita makan light breakfast orang panggil. Sebab kita rushing sikit nak ke sebelah Desaru. Kat sana baru cari makan. Tapi yang penting breakfast dulu sebelum ride. Itu yang penting. Make sure ada tenaga nak ride Tak adalah jauh sangat, tapi yalah, biar selamat lah bila ride tu ada tenaga. Wah, ni jambatan nak ke Desaru. Dia punya jambatan besar gila tapi kau tengok. Lawa dia. Bertekap design dia. Kereta banyak. So, dia tengah maintenance jalan lah. Oh, betul-betul. Alhamdulillah sampai juga. Di Tol Penawar, Bandar Penawar, Johor. Aduh. So, tengok tadi sepanjang jalan dekat highway ni, kereta tak banyak pun. Lengang je. Cumanya bila ada lori tu jadi slow, so kereta tu terhimpit ataupun jadi jam lah kat belakang kan. Tak boleh nak potong lori. Tapi tengok highway ni memang tak ramai orang lalu lah. Mungkin hari Isnin kot. Okay, bismillah. Kita teruskan lagi sikit nak ke Desaru. So kita nak ke pantai sebenarnya, belah pantai. Lepas tu cari surau lah. Dekat surau tu berehat dulu. Sepanjang perjalanan nak ke sana, dapatlah masuk jalan kampung ni tau. Bukanlah jalan kampung. Dia jalan
cakap best lah ada ride dekat area sini. Pokok-pokok keliling. Hari kat belakang tadi cantik. Minyak nak habis. Satu bar je. Tapi tak tahu dekat ke jauh kan. Yang tengok berapa banyak. Kalau isi RM10. Aku dah lama tak isi kat sini. Kat tempat macam ni. Jom kak. Next petrol station berapa kilo dah saya? Pada sini Rasa rasa je. Agak-agak. Jauh apa? Battle full So baru tanya kak ni kan tadi. Nak ke Mersing, jauh lagi. Aku tak check map tadi. Berapa jauh. Okay, RM11 untuk 2 botol. For next station memang jauh gila. Set baik ada. Kau tak ada habis dah. Nak isi kat mana? Kau tak ada isi kat mana kan? Dorong. Jangan dorong. Jom. So kita kat pantai Laman Tanjung Balau. Ini aja. Tapi biasa buat nak feel pantai. Oh cantik juga pantai biru. Mau cari parking. Okey geng. Inilah suasana di Tanjung Balau. Cantik gila. Air kat bahagian sini biru yang teramat biru. So bila orang cakap bila pantai di Selat Melaka dia jadi warna lain lah, tak sewarna biru macam ni. Memang cantik lah. So alang dah dekat sini, rehat dulu lah, aku baring dulu. Lepas tu sambung perjalanan nak ke Mersing lagi 2 jam. Jauh jugalah nak ke Mersing. Kita lalu pantai, dapat layan pantai angin. Dapat angin. So jom. Aku nak ke Tanjung Sedeli, 44 km. Kalau korang nampak 44 km 30 minit je. Aku tengok tadi nak hujan. Awal pun dah gelap. So kita teruskan perjalanan lepas rehat tadi kan. Baru je so pasal hujan, terus hujan tengah lebat. Kena siap-siap pakai baju hujan lah nak teruskan perjalanan ni. Kalau tunggu hujan ni berhenti, memang perjalanan jadi makin lama dan panjang. Sebab tu kadang-kadang aku pilih untuk rendah je. Kalau rasa masih yakin dan selamat untuk jalan, kalau tak yakin, baru aku berhenti berteduh dekat mana-mana dululah. Okey geng, hari ni memang best gila. Kalau layan ride macam ni, tak ada kereta, motor, tak ada heavy traffic. Memang kau seorang je lah yang kat jalan ni kan. Kiri kanan tengok pokok sawit. View pokok sawit memang best lah. Oi, aku rasa view ni dekat Malaysia je. Nanti kat luar dah tak ada dah. Oi, memang best lah. Santai je, kita orang bawa nak 50-60. Sambil-sambil tu enjoy je kita punya ride, momen kita macam ni kan. Seronok lah. Ni aku nak ke Masjid Jami' Ar-Raudah. Lagi 30 minit, 40 km. Let's go! Woohoo! So, aku akan stay dekat surau. Nama surau tu aku lupa nama surau tu apa. Bentar ya, bentar, sekejap ya. Surau Kampung Air Merah. Lagi 8 minit sampai surau tu. So, nak jangan cerita, tadi kita orang isi minyak. Ni korang kena tahu isi minyak. Aku tak ada, bukan nak cakap kena scam ke apa tau. Mungkin akak tu jual mahal, mungkin ataupun kiraan liter tu lain. So jadi aku punya salah faham lah. Aku kira macam mana kan. Tadi ingat kan dah RM11 tu dah full. Putranas. Tak apa. Ada untuk kesana jalan kot. So kiraannya ingat full. Lepas tu tak full pun. Sikit je naik. Bukan sikit lah, dia tak sampai, dia 1 bar je nak full. So apa jadi? Kenalah isi lagi. Ni pun aku terlepas masuk nak isi minyak.
Bismillah. So, aku nak isi minyak. Oh, ni ada masjid. Tadi aku beli RM11. Ngam-ngam RM11, 2 botol tau. 2 botol. 2 botol, lepas tu ingatkan sampai lah. Ada lebih sikit kan. Tapi tinggal 1 bar, nak habis lah minyak aku. Tapi tak apa. Ini experience kita sepanjang perjalanan. Baru ada moment sikit kan. So, kita isi minyak dulu. Baru ke surau lah. Saya tekan. So, hari ni dah 2 kali isi lah. Mungkin dekat RM22 lah. Sehari RM22, gila lah. Macam mana korang touring motor-motor besar motor kecil pun sakit. Minyak masak, minyak banyak. Macam biasa geng. Settle. Senang ada settle. Kalau tak payah nak tekan-tekan apa semua. Kad semua ni terus dapat lah. Si minyak paling tinggi kosnya untuk duit minyak lah. Selalunya sehari sekali je isi, sekarang 2 kali. Tak apalah, jom. So kita nak ke masjid yang cantik lah. Saja-saja nak. Alang setiap daerah tu ada satu masjid besar, masjid utama yang cantik lah kan. Kita nak ambil shot kat sana. Lepas tu baru kita ke surau untuk stay 1 malam kat situ. Sebab ada followers aku lah. Followers yang ajak untuk bermalam kat situ. So lebih proper lah bila dia dah sediakan tempat tidur tu. Terima kasih lah. Nanti aku mention nama dia. Ting kat situ. So terima kasih sebab ada yang offer. Kalau tak susah nak cari masjid yang boleh bermalam dan tidur lah. Susah sikit lah. Sebenarnya boleh je nak masuk je terus pergi masjid cakap kan. Tapi tak proper lah bagi aku. But alhamdulillah rezeki kita dapat tidur di situ. Now kita nak cari masjid. Tak tahu masjid apa ni. Kita tengok apa nanti. Bismillah. Ui. Ni Masjid Sultan Iskandar Mersing. Itu cantik tu, banyak kan. Aku first experience sebab tak banyak masjid atas bukit. Macam masjid tu macam istana. Kan cantik kan weh? Bagus. Ya, kita terus. Masjid Iskandar Mersing. Wah. Aku sudah tekan dah. Tak ya? Oh sudah? Enggak, anjir. Wah cantiknya. Kita keliling dulu. Alhamdulillah geng, tak sangka dapat sampai di masjid yang aku rasa so far sepanjang kita punya ride ni paling cantik lah bagi aku. Atas bukit, view pantai, lepas kubah ada emas, warna cantik. Memang sampai-sampai je memang best lah perasaan tu. Suka aku kat masjid secantik ni. So, kita akan solat dulu di sini, berehat, lepas tu terus ke surau yang aku cakap tu lah. Ada followers yang dah tunggu, dia dah sediakan tempat untuk malam. So, jom. Kita nak pergi ke surau yang aku sebutkan tadi. Tak jauh je, dekat 1 meter je. 1 meter pula. 1 minit je nak sampai. 600 meter saja. So ni jalan dia, jalan kampung. Sampai. Kita dah masuk jalan kampung. Hari ni jauh perjalanan. Cuma itulah ikut jalan jauh kan. Nak rasa orang cakap, nak dapat feel lagi. Pengalaman lagi. Banyak pengalaman dah. Baru keliling Malaysia, belum keliling dunia. Alhamdulillah sampai di Surau Al-Makmur, Surau Kampung Air Merah. Wow, menarik dia punya bangunan. Dia bukan surau yang biasa-biasa kita selalu nampak. Surau Kampung Air Merah, Mersing, Johor. Di mana mau parking? Wah, bagus.
tempat letak motosikal. Alhamdulillah sampai. Okay geng, inilah tempat untuk kita bermalam insyaAllah. Di sini semuanya rasa orang kampung je di sini, tak adalah strangers dekat luar tu kan. Takut ada orang pelik-pelik je yang datang tidur. Macam before this dekat Masjid Tanah, tak tenang tidur. Tak nyenyak. InsyaAllah kita di sini dimudahkan. Jom. Kita tunggu juga apa Aki buat WhatsApp kan? Lama kan? Ha. Ada cerita bang, banyak cerita. Sebab tu stranded sekejap kat JB sekejap. Sampai-sampai je dekat surau, ada 2 orang dah tunggu kedatangan aku ni, iaitu Imam Hafaz dan juga Abang Hasri yang DM aku di TikTok. Dialah yang offer aku untuk bermalam dekat surau ni. Terharu juga rasanya masih ada orang yang sudi bantu perjalanan aku ni. Lagi-lagi bila bantuan tu datang dari pihak surau sendiri. Alhamdulillah, Imam offer kita esok Highland hopping pada esok pagi 8.30 sampai pukul 4. Okay geng, kita nak keluar pergi makan dengan Hasri, Abang Hasri JK masjid ni lah, surau ni lah. So kita tengok dulu kita nak bawa ke makan mana. Tadi dah solat Maghrib, Isyak, Jemaah. So kita ajak makan. Jom, kita ajak makan. Dari depan je, kita jalan kaki lah. Plan asal nak makan kat sini, tapi habis, mesti ramai gila. Mesti sedap makan kat sini. Tengok Mam. Tukang masak ni sebenarnya imam satu surau kita. Imam satu, imam utama lah. Imam pertama, saya imam 3. Itulah. Ni macam kat meriah ni sebenarnya. Sampai habis Mat. Sold out. Makanan dekat sini dia terkenal sebab portion dia banyak. Portion banyak. Dan memang berasa lah. Memang sedap lah. Sedap. Apa menu dia? Menu utama? Menu dia memang macam tom yum jugalah. Yang macam sama macam kedai tom yum juga. Ada tom yum sebenarnya. Tapi dimasak oleh Pak Imam kita. Pak Imam kita. Dia bukan masak pun pakai kopiah. So itulah ceritanya. Tapi tak apa, kita akan pergi ke next location ke? InsyaAllah. Jom. Tak ada rezeki pula nak merasa masakan Pak Imam yang masak sendiri dekat kedai makan tu. Jadi kami pun teruskan perjalanan cari kedai makanan yang lain. Inilah kedai yang Imam bawa. Warung Mak Ngah. Mak Ngah, sorry, Mak Ngah. Saya panggil Mak pula. Mak tu Kelantan. So Mak Ngah lah. Jom. Kita dah siap makan. Makan. Kita malam ni menu kita goreng dengan keropok. Made in Mesing ya. Keropok. Made in Mesing. Keropok ni made in Mesing. Bismillah ya. So itu saja untuk video hari ni. Harap korang enjoy. Untuk esok ada surprise. Nak tahu kena tengok video seterusnya. Saya geng, jangan lupa subscribe, like, share, komen video ni. Assalamualaikum.